pasal Pulau Perak ni. Pada mulanya saya menceritakan pengalaman saya masa saya kadet, di mana saya naik sebuah kapal Bunga Raya 1 tu, dan pada maghrib tu saya nampak penampakan satu kapal layar. Dan pada masa tu saya terus naik ke anjungan kapal ataupun bridge kita panggil. Saya guna binocular, saya dah tak nampak dah. Jadi peristiwa tu dia berlaku sangat sekejap lah. Saya nampak sebuah kapal layar yang besar. Daripada jauh tu saya nampak jarak dia mungkin dalam 100 meter. Dan masa tu saya tak terfikir pun kenapa ada kapal layar besar, kenapa kapal layar tu gunakan kayu. Ini bila cakap pasal kapal layar ni macam kapal Jack Sparrow tu tau, kapal zaman-zaman kapal layar yang guna kapal kayu ni. Jadi bila fikir balik, dia tanya, kau teropong apa tu? Officer tu tanya, sebab saya cadet kan. No sir, saya nampak ada kapal kayu macam kapal zaman-zaman dulu. Sebab cerita ni sebelum cerita filem Jack Sparrow Pirate of Caribbean ni datang tau. Saya ni cadet pada tahun 2002 2003 macam tu. Jadi saya pun rasa macam apa yang aku tengok ni kapal zaman dulu ke? Kita tak tahu, dengan layar dia koyak, memang nampak menggerunkan. Dan selepas tu kapal saya keluar saja daripada Selat Melaka, dan Pulau Perak korang kena tahu dia berada dekat area Selat Melaka. Keluar saja daripada Selat Melaka, kita dah berhadapan dengan ombak yang ribut kencang, dan cerita tu habis kat situ saja. Dan bila saya dah cerita dekat dalam saya punya platform TikTok CEO Kapal, ada satu hamba Allah ni jumpa mesej saya, dan dia bertemu dengan saya, dan dia ceritalah pengalaman dia sebagai seorang Navy yang bertugas untuk menjaga Pulau Perak tu. Apa yang saya ceritakan tu, dia kata dia pun menghadapi situasi yang sama, tetapi cerita dia lebih dramatik, di mana dia nampak kapal kayu ni besar gila tengah nak lalu, dan dia punya kapal ni dia ingat nak langgar dah. Jadi dia terpaksa slowkan kapal dia ni. Bila dia keluar, dia tengok kapal ni dah ada dekat sebelah dia. Ada kat sebelah dia. Jadi dia pun tengok dengan kapal tu yang besar dan tak berpenghuni, dengan lusuh, dengan layar yang koyak-koyak, dan dia tertanya-tanya, ni kapal siapa ni? Kapal siapa? Dan kapal tu hilang dengan perlahan-lahan. Ini cerita yang berlaku dekat Pulau Perak. Dan lepas cerita saya, baru ramai orang komen yang pernah ada situasi yang sama dekat situ. Dan saya nak cerita dekat sini. Pernah tak korang baca berkenaan dengan kapal Davy Jones ataupun kapal Flying Dutchman, di mana kapal tu disumpah oleh kapten, dan kapal tu dikatakan gaib dekat tengah-tengah laut dan akan disumpah akan berlayar sampai kiamat. Wallahualam, kita tak tahu. Cerita ni mungkin mitos yang kita tak ada dalil nak share. Tetapi pernah juga orang daripada Vietnam, nelayan-nelayan Vietnam pernah berjumpa dengan kapal kayu ni dekat Laut Cina Selatan. Dan cerita tu bila kita relate balik kan, dia sebenarnya sama dengan cerita yang kita faham, di mana kapal Belanda ni, iaitu kapal Flying Dutchman ni, akan ambil rempah ratus daripada Indonesia dan mereka akan berlayar. Jadi mereka akan gunakan laluan ni, dan termasuk juga laluan Selat Melaka dan juga laluan Laut Cina Selatan. Tapi cerita berkenaan kapal Flying Dutchman ni, mereka kena penyakit kusta. Mereka kena penyakit kusta, jadi penyakit ni berjangkit. Jadi bila kapal tu berlayar berbulan-bulan, bila sampai dekat Tanjung Harapan ataupun Cape Town, Afrika, mereka minta untuk berlabuh. Tetapi boleh kata pelabuhan tu semua dah ketahui di mana kapal mereka ni ada penyakit kusta dan juga penyakit yang berjangkit, yang kalau